Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang kembali ke Saudagar Property Channel. Hari ini saya berada di Semenyih, Bandar Rincing Phase 1. Tuan-tuan dan puan-puan, Semenyihnya dulu tak ada apa-apa, tetapi sekarang pelbagai pembangunan dan kemajuan setempat yang sangat-sangat penting sebagai tempat kediaman anda. Tuan-tuan dan puan-puan, di belakang saya ada 1.5 story banglo yang memang cantik, besar. Ada 6 bilik, 5 bilik air dan ada 2 store yang boleh memuatkan banyak parking untuk kereta-kereta anda. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu tour ini sampai habis. Roll it. Land area sebesar 9,500 square feet dan build up lebih kurang dalam 5,000 square feet, membuatkan rumah ini boleh didiami dengan ramai sangat orang. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu risaukan parking kereta tak muat. Kerana apa? Kerana kita berada di rumah yang facing open. Tuan-tuan boleh tengok di bahagian depan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat kereta, lori pun boleh parking kat depan ni. Saya dipahamkan oleh owner, depan ini tidak akan ada apa-apa pembangunan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini baru saja mendapat CCC, Sijil Kelayakan Menduduk, pada bulan 8 2025. Baru saja. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin cari banglo yang ada CCC, inilah rumahnya. Jom kita masuk ke dalam. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masuk saja rumah banglo ni, saya tengok dia punya depan bahagian carport ada 3 tempat yang berbeza. 1 di tempat yang saya duduk, 2 dan 3 hujung sekali. Begitu luas. Dan dah ada wall, dia dah buat pagar wall yang berbatu. Saya dipahamkan dulu owner ni ada 2 tempat masuk kereta. 1 di bahagian sini dan 1 lagi di bahagian sini. Tetapi oleh kerana compliance daripada PBT untuk mendapatkan CCC, dia dah pun tutup pagar di sebelah sini. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok ini adalah main entrance dia. Boleh tengok So ni memang cantik. Tuan-tuan boleh parking terus ke sini tanpa kena hujan, parking kereta dan turunkan barang ataupun turunkan tetamu tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Kita jangan cakap dari segi kemudahan nak beli barang basah ke apa. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini saya terus terang cakap, okey, di sebelah sana dah ada Seng-Heng, betul-betul depan kita dah ada KFC, Pizza Hut. Okey, ini merupakan jalan utama dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat ujung sana ada 1 Lotus. Lotus. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah rumah yang tuan-tuan beli sekali dengan kemudahan yang sangat-sangat hampir. Masjid saja lebih kurang dalam 5 minit saja daripada sini. Okey, jom. Banglo ada kiri dan kanan tanahnya, kita pergi ke sebelah kiri. Jom, let's go. Sekarang kita berada di tanah sebelah kiri rumah ni. Boleh tengok. Dulu saya dipahamkan rumah ini adalah sebuah clubhouse. Tapi dibeli oleh owner dan rumahnya memang dalam keadaan begini, 1.5 story. So ini lebihan ada lebih kurang dalam 10 kaki daripada wall rumah orang sebelah. Boleh tengok. So ini perkara kecil saja tuan-tuan, sebab dia dah lama tak mesir rumput, jadi agak tinggi sikit. Hujan panas, rumput pun meninggi. Okey. So boleh kita tengok. Ini bahagian belakang dia, ada lebih kurang dalam 15 kaki. Saya tunjuk daripada sini saja dan ada 1 store dekat bahagian sana tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so boleh tengok dekat bahagian belakang. So apa yang ada, ini adalah ruang yang boleh digunakan lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan bercucuk tanam dan sebagainya, atau nak buat extension masih boleh lagi di bahagian belakang. Okey, jom kita pergi ke belah kanan pula rumah ni. Let's go. Kita ke depan balik. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di sebelah kanan. So ni bolehlah buat tempat letak parking kereta. Okey, kat situ ada pipe, boleh buat basuh kereta dan sebagainya.
bagi saya banglo ni, dia punya special adalah location dia. Betul-betul deretan kedai, ada lotus, betul-betul depan mata tuan-tuan, keluar buka pintu depan mata saja. Okey, di sebelah kanan ada lebihan lagi dalam 10 ke 12 kaki lebih kurang. Okey. So 10 ke 12 kaki, boleh tengok. Dan ini ada satu store dekat bahagian sini, dia nak buat store tapi tak siap pula. Okey, boleh tengok. Ada lebihan tanah dan ini adalah store yang tak siap tadi. Okey. Jom kita jangan tunggu lama lagi, kita masuk ke bahagian dalam. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke 1.5 story banglo Bandar Rincing Phase 1 Semenyih. Jom kita masuk je ke dalam rumah ni. Ini welcome entrance dia dan ruang tamu dia adalah di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini saya ingatkan ini merupakan rumah clubhouse. Okey. So ni ruang tamu dia. Tuan-tuan bayangkan sangat-sangat lebar dan panjang. Kalau tuan-tuan boleh letak 4 seater sofa tu, masih banyak lebihan lagi. Saya rasa lebih kurang dalam 20 ataupun 20 kaki kali 20 untuk bahagian ruang tamu ini saja. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana setakat ni? Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, rumah ini adalah freehold open. Maksudnya sesiapa saja, berbangsa apa saja sekalipun, anda layak untuk beli rumah ini. Rumah ini banglo yang telah ada CCC yang baru dapat pada bulan 8 oleh pihak Majlis Perbandaran Kajang. Jom tengok ni. Okey, let's go. Sekarang kita sebenarnya berada di, boleh dikatakan, ruang tamu yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Ruang tamu yang kedua. Boleh tengok boleh tengok kawasan ni. Yang membezakan dapur ini, dinding ni, dapur. Tapi saya tak nak pergi situ dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Di sebelah kanan saya ada terletak 3 bilik. Di sebelah kiri saya ada juga terletak 3 bilik. Jadi kita sebagai umat Islam, kita pilih yang sebelah kanan dulu. Let's go. So ini dia bilik ni dulu lah. Okey. So, ini bilik ni memang sangat besar. Boleh memuatkan king bed size. Ini boleh dikatakan saya sebagai master bedroom. So dia lapangkan sini sedikit untuk meletakkan wardrobe. Okey. So ni untuk katil letak king bed size, memang tak ada masalah. Boleh letak sofa, nak solat-solat, ruangan solat, letak buku ke apa-apa ke, memang mencukupi lagi kawasan ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia punya master bathroom. Bilik air utama rumah ni. Okey, macam mana? Fully tile sampai ke atas. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia rumah. Saya rasa harganya masih menarik hati. Tuan-tuan dan puan-puan, tunggu sampai hujung video ni, saya akan declare harga yang sebenar. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum naik ke atas, kita dihidangkan dengan satu store untuk menyimpan barang yang tidaklah terlalu besar, tetapi bolehlah nak letakkan vacuum ke apa-apa dekat tempat tu. Okey. So sekarang kita pergi ke bilik kedua dan ketiga. Kita pergi ke sebelah kiri saya dulu. Ini pun not bad. Orang English kata not bad. Rumah pun dah fully grill. Boleh letakkan king bed size, letak sofa, letak TV, boleh lagi dekat bilik ni. Dan kita ada satu toilet privacy untuk bilik ni. Nampak? Cantik, fully tile sampai ke atas. Tuan-tuan dan puan-puan, bilik seterusnya, jom let's go. Bilik seterusnya ni agak kecil sikit daripada bilik tadi, tapi still lagi boleh memuatkan king bed size. Dah fully grill, ada point aircon, lampu-lampuan dan kipas-kipasan. Tuan-tuan dan puan-puan, bilik air dia besar bercantum dengan master bedroom tadi. Alamak, ini adalah perkara baru yang saya nampak. Ada satu bilik yang bercantum dengan bilik air dia dengan master bedroom. Okey, tapi tak apalah, selera masing-masing terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Let's go, kita ke bilik seterusnya. Sebelum kita pergi ke bahagian dapur, kita akan pergi ke bilik yang saya cakap tadi, belah kiri ada 3 bilik lagi. So ini bilik yang pertama untuk belah kiri ni. Okey, boleh memuatkan queen bed size, dah ada fully grill dan ada satu toilet yang fully tiles yang boleh juga dimasuki oleh orang dekat bahagian dapur. Tuan-tuan dan puan-puan, so ini bagi saya, ini adalah bilik yang paling kecil dekat rumah ni.
So tuan-tuan berhenti sekejap. So bilik ini dengan bilik ini boleh diakses. Dekat tengah-tengah dia melalui toilet. Okey. So yang ini, bilik ni consider saya rasa bilik mat sebab ia adalah bilik yang paling kecil dekat rumah ni. Okey. Bilik kecil is single bed size. Okey. So ini ada satu toilet dan ada satu ruang lagi. Saya tak pasti di ruang apa, tapi saya rasa mungkin laundry. Okey. Lepas tu juga boleh diakses oleh bilik yang kat sini. Bilik ni besar dan boleh memasukkan queen bed size. Memang sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Setakat ni kita punya tour. Sabar dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih ada lagi satu ruang yang saya rasa sangat menarik di tingkat atas. Let's go. Sebelum tu kita pergi bahagian dapur. Let's go. Sekarang kita berada di bahagian dapur. Ni bahagian dapur dia ni. So, ini saya rasa boleh juga untuk laundry area. Nampak tak dia fully tile sampai ke atas tu? Sampai ke sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Tile dia tu sampai ke atas tu. Nampak? Sampai ke atas kan? Tu punya bahagian dapur dia. Nampak tile dia keliling saya ni ada tile. So, dekat sinilah kita letakkan tabletop, kitchen cabinet kita. Okey? Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Setakat ni terus boleh akses ke pintu belakang. So benda ni adalah biasalah. Rumah-rumah biasa pun dapur dia menghadap belakang juga kan. Sebab apa? Supaya kita masak, asap-asap dan sebagainya boleh terus ke ruangan belakang rumah. Macam mana setakat ni tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita akan ke bahagian atas rumah ni. 1.5 story dekat atas. Let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di tingkat atas. Yang special dekat bahagian atas ni, dia punya ceiling tu tinggi lebih daripada biasa. Dekat sini kita boleh tengok bahagian ruang tamu. Okey, kita boleh tengok siapa yang masuk daripada ruang tamu kita. Atau ada tetamu kita boleh nampak daripada atas. So dekat sini adalah bahagian pintu utama. Okey. So ada satu store. Ada satu store dan satu toilet. Dekat atas ni ada satu store dan satu toilet. So, ruangan atas ini tuan-tuan dan puan-puan, boleh jadikan ruangan santai bersama keluarga. Contohnya, nak main PlayStation, nak buat snooker table. Dekat sinilah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bilik dia semua dekat bawah. So, dekat bahagian atas ni, nampak tak? Sangat terang rumah kita. Dah ada tile. Bagi saya, rumah macam ni, dia bagus. Dia macam tak banyak bilik sangat. Dekat atas dia luas segitu. Banyak aktiviti yang kita boleh buat dekat atas. Okay. So ada satu toilet dekat bahagian atas. Tuan-tuan boleh tengok. Ini satu toilet. Fully tile sampai ke atas. Dengan ada cermin-cermin yang macam ni, yang boleh nampak pencahayaan yang masuk tu memang sangat cantik. Dengan ceiling ketinggian saya rasa lebih kurang dalam 20 kaki ketinggian ceiling. Tuan-tuan boleh buat, orang kata loteng dan sebagainya. Tapi kalau saya tak buat lah. Macam mana setakat ni tuan-tuan dan puan-puan, duduk di Bandar Rincing Phase 1, dapat banglo 1.5 story. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia. Nikmati kemudahan yang ada sekitar sini seperti kedai-kedai. Okey. Ada sekolah, ada masjid, ada pula pasar raya besar seperti Lotus. Nak berbelanja hanya dekat saja, lebih kurang dalam 5 minit saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa jalan kaki pun boleh. Hanya lebih kurang dalam 10 minit kalau tuan-tuan dan puan-puan jalan kaki. Depan saja rumah ni. Rumah ni kalau kita dekat traffic light Pelangi Semenyih tu boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan punya rumah. Okey, jom kita pergi ke bawah sekarang. Bagaimana tour kita kali ini? Menarik atau tidak? Saya di bahagian depan rumah ni. Ini masih kawasan tuan-tuan dan puan-puan boleh parking kereta kalau saudara mara datang ataupun klien-klien tuan datang untuk berurusan. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tengok kemudahan sekelilingnya. Ada Sandhang, ada KFC, ada pizza, ada Lotus. Nak akses highway Lekas pun dekat. Lebih kurang dalam 5 minit sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya boleh katakan kawasan yang sangat bagus untuk tuan-tuan duduk. Harganya pula 1.88 million sahaja. Masih bawah 2 juta anda dapat sebiji atau sebuah atau segugus rumah banglo. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saja
Video tour kita pada kali ini, saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk nilaikan sendiri rumah ini bagaimana. Adakah ini rumah yang tuan-tuan cari ataupun tidak. Sekian saja daripada saya, Nabil, Saudagar Property Channel. Assalamualaikum. Kalau korang nak jual rumah dengan pantas dan selamat, hubungi kami segera.